minta Nadia tolong datang jumpa dia. Yalah, bukan untuk melayan perasaan Tapan, tapi mungkin dengan jumpa Nadia mungkin boleh temu kesembuhan kat situ. Ada pernah call Nadia ke, Pakcik? Saya tak nak ingat dia, saya nak move on. Pakcik, bukan Pakcik. Bukan Pakcik, Tapan tu. Yang saya tahu. Pakcik pun ada hati dengan Nadia. Pakcik yang nak kena move on tu Tapan. Kenapa pula Pakcik pula tak nak ingat dia? Yalah, saya pun banyak nak. Yelah. Nanti bila sebut nama Nadia, Tapan jadi baik. Betul lah. Okey. Pakcik yang tak boleh move on Okeylah Pakcik, rasanya memang teruja juga. Selain nak jumpa Tapan, nak jumpa Pakcik besok pun satu benda yang teruja. Tapi malangnya besok saya cuti, saya ada kursus untuk gunting rambut. Saya kat sini terus terang Pakcik, saya dapat rasakan Pakcik seorang bapa yang penyayang. Saya dapat rasakan tu. Itu rugilah sebab satu Malaysia jumpa Tapan. Sebab saya ada kursus, Cik. Saya ada ambil apa ni, challenge untuk ada peraduan nanti, ada challenge gunting rambut. Tapi kita mungkin Pakcik datang nanti rambut Tapan dia jet yang gunting, mesti apa tahu. Tapi bahayalah juga. Susah nak buat. Okey Pakcik. Terima kasih banyak.